Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat saya lagi Saya ada hari ni saya ada tengok satu VTT. Nama Allah ni lah, nama dia EMA Islam. Daniel Mirza Al-Bana, kepala Bana, okey. Dia kata dia Alfa. Okey, kalau hang Alfa, dia ni Islam, aku Bravo lah. Lepas tu macam ni. Hang jangan yakin sangat yang hang tu handsome. No? Kalau compare muka hang tu, aku malas lah nak hina ciptaan Tuhan. Tapi hang tengok cermin Allah. No? Hang tak payah buat muka glowing sangat apa semua tu. Lepas tu, hang ingat hang minum ayak RM8 sekelas ke mahal dah. Aku RM8 bang. Ayak hang minum sekelas baru RM8. Hang kata G40 banyak, bodoh lah apalah. Aku tak mau cakap banyak-banyak dengan hang pasal aku fikir pasal hang ni pun dah banyak lah. Aku tahu hang memang pandai. Lepas ni aku bagi hang pilihan. Hang nak berhenti buat kerja hang ni kau? Dia Islam atau aku bagi hang berhenti buat kerja ni? Okey. No? Lepas ni aku tak mau dengar dah. Hang tak jaga lisan hang tak jaga kalam hang. Suka hati hang nak kata orang tu bodoh, nak kata artis Malaysia semua bodoh, nak kata B40 malas, bocah malas. Macam hang tu kaya sangat. Lepas ni aku tak mau dengar lah. Hang dengar ni, dia Islam. Okey? Kalau aku dengar lagi sekali, kalau pilihan yang tak ambil tindakan ke hang, pejabat agama tak tangkap hang, atas sebab hang menghina Islam, aku nanti akan pilih hang. No? Aku akan pilih hang, aku akan tak pilih lain. Okey? Dia Islam. Hang kalau nak tahu aku siapa, hang tanya lah siapa-siapa. No? Aku tak boleh macam hang. Kan? Aku nampak apa yang hang statement yang hang bagi tu sebenarnya bukan hang terdik, hang bodoh. Bukan rumah tangga tentang apa semua. Aku ingat mak hang kot yang peranan dulu. Kalau kata aku tengok mak kali tak macam tu, no? Kerja seorang perempuan ni ibarat dia menjaga rumah tangga kangkang. Mak hang kot hang selalu tengok dulu. Kalau kita tengok tak ada pun, no? Ni aku cakap kat hang. Kalau hang rasa hang tak payah nak ajak aku berdebat apa semua, aku tak habis. Pasal aku bukannya pergi cakap banyak-banyak, no? Aku pun tak beranak macam hang. Kononnya beranak di bawah apa? Tempat orang kaya. Tak. Ni aku sekolah TV parit lah. Kalau hang nak tekat aku mudah Hang mau mana? Hang nak elok buat cara nak elok. Hang tak mau elok, hang buat cara tak mau elok. Okey? Pasal hang ni dah kira-kira bagi aku lah. Hang dah menghina agama aku lah. Hang memainkan agama aku, no? Aku tak kira hang konten karakter ke. Hang tu konten karakter ke. Hang